Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih lagi berkesempatan untuk meneruskan pengajian tafsir pada malam ini, iaitu berkaitan tentang tafsir surah Al-Fatihah. Agak panjang surah Al-Fatihah ni tafsiran ya. Kita jangkakan telah pun berbulan-bulan untuk kita menguraikan tentang isi pengertian surah Al-Fatihah, tetapi masih belum selesai. Kita lihat bagaimana Allah nak menerangkan sesuatu. Bila kita faham tentang surah Al-Fatihah, seolah-olah kita faham seluruh Al-Quran. Dan hari ini kita nak menyambung tentang tafsiran berkaitan dengan ghairil maghdubi alaihim. Ghairil maghdubi alaihim, sebutan yang kita sebut selalu dalam surah Al-Fatihah. Daripada Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi alaihim. Apa dia yang ghairil maghdubi alaihim? Maksudnya ialah kita minta pada Allah Ta'ala jangan sampai kita menjadi orang yang Allah murka, orang yang Allah laknat, makhluk yang Allah laknat, makhluk yang Allah murka. Maknanya ialah Allah dah beritahu awal-awal lagi dalam surah tersebut tentang minta perlindungan daripada sifat-sifat orang yang Allah cela, orang yang Allah murka, orang yang Allah laknat. Sebab tu kita selalu dengar perkataan laknatullah, orang yang Allah laknat selalu. Kisah-kisah dalam Al-Quran banyak menceritakan tentang Allah murka, kemurkaan Allah Ta'ala, kelaknatan Allah Ta'ala kepada hamba-hamba yang ingkar arahan. Biasanya yang berakhir tentang azab siksa. Kalau kita tengok kisah mula-mula tentang kisah bagaimana Iblis dahulu, yang Allah murka, Allah marah sebab ingkar arahan. Dengan arahan yang begitu mudah, iaitu untuk sujud pada Adam AS. Ini arahan Allah Ta'ala, bukan arahan manusia. Bukan arahan pihak atasan, tetapi arahan pencipta, Khalik pencipta. Allah beri arahan yang begitu mudah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Allah yang menciptakan jin, Allah menciptakan malaikat, Allah menciptakan iblis. Allah beri arahan. Tapi iblis tak nak ikut arahan. Bila tidak ikut arahan, makna ingkar perintah. Perintah itu datang daripada Maha Pencipta. Maka ini sifat kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah murka. Allah ada sifat maaf, Allah ada sifat kemurkaan. Jadi bila Allah murka, apa berlaku pada iblis? Kita semua tahu kisah iblis. Sehingga dilaknat oleh Allah Taala. Allah kata, dijadikan laknat, sesungguhnya engkau di kalangan orang-orang yang kafir. Wa qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Maka jadi orang kafir. Sifat laknat. Arahan Allah untuk sujud, tapi tak nak sujud. Kemudian terus menurut kisah bagaimana Qabil dan Habil. Arahan Allah Ta'ala juga. Walaupun arahan tersebut datang dari Nabi Adam AS, tetapi arahan tersebut datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah yang beri wahyu pada Nabi Adam AS untuk mengarahkan kedua-dua anak lelakinya, Qabil dan Habil, untuk mengeluarkan zakat. Dan berakhir dengan kisah yang begitu tragis bagaimana Qabil yang tidak mau ikut arahan, melanggar perintah, ingkar perintah, marah pada mak bapak, marah pada Qabil adik dia, marah pada Habil adik dia, akhirnya berakhir dengan pembunuhan. Abang bunuh adik. Tak kira apa alasan sekalipun, tak kira apa yang digunakan oleh Qabil sebagai alasan untuk dia mengingkar arahan, tapi itu adalah ingkar arahan, ingkar perintah. Sampai lagi berterusan bagaimana kisah Nabi Nuh AS. Bagaimana kisah Nabi Nuh, bagaimana kaum-kaumnya diarahkan untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Usia yang begitu panjang, Nabi Nuh habiskan sisa-sisa kehidupannya ialah untuk mengajak manusia tinggalkan benda kemungkaran, kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi agak menyedihkan, Nabi Nuh AS, isi rumahnya, ahli rumah sendiri tidak ikut arahan. Yang memberikan contoh yang terlalu buruk pada orang ramai, iaitu isterinya bersama anak lelaki. Apa lagi yang Nabi Nuh boleh harap pada keluarga yang seperti itu? Akhirnya Allah musnahkan kaumnya, Allah musnahkan anak perempuan, anak lelaki, Allah musnahkan isinya, walaupun Nabi Nuh sayang. Tapi Allah musnahkan. Tenggelam dengan penuh kelemasan.
azab siksa Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga kisah-kisah seterusnya, kisah kaum Nabi Musa alaihissalam. Ya Allah selamatkan kaum Nabi Musa daripada kekejaman Firaun. Yang dibawa satu tempat yang begitu bagus, iaitu dipanggil Baitul Maqdis, yang dianugerahkan tempat yang bagus, yang anugerahkan rezeki yang banyak. Tetapi kaum Nabi Musa alaihissalam akhirnya sombong. Kaum Bani Israel yang sombong, dia nak ikut arah Nabi Musa, minta yang pelik-pelik, minta makanan yang turun dari langit. Sehingga Allah turunkan dengan izin Allah Ta'ala, Allah turunkan atas permintaan Nabi Musa, manna wa salwa. Itu makanan yang istimewa. Ada ulama menghuraikan manna wa salwa dengan berbagai-bagai maksud, di berbagai menu makanan. Tapi kita boleh jelas, atau kita paling mudah kita katakan ini makanan yang istimewa. Apa saja Allah beri itu sama satu makanan yang istimewa. Walaupun benda itu yang kita nampak macam hidangan yang kecil, tapi kalau dapat pada benda yang pada orang yang sedang kelaparan, ia jadi satu istimewa. Kalau dapat pada orang yang sedang kekenyangan, tak ada apa-apa. Benda yang murah, tetapi kita berkehendakkan dia jadi satu nilai berharga, nilai yang mahal. Akhirnya Allah musnahkan kaum Nabi Musa alaihissalam dalam bentuk yang teruk sekali. Oleh mereka sembah patung anak lembu yang dibuat oleh Samiri. Sedangkan selepas itu mereka telah diselamatkan oleh Allah Ta'ala daripada kekejaman Firaun. Mereka telah diselamatkan Allah Ta'ala daripada rentas laut. Sehingga Firaun dan tentera-tenteranya habis musnah dalam sekelip mata. Kemudian keluar daripada penyiasaan, keluar daripada kekejaman, keluar daripada ketakutan, terus ingkar arahan. Nabi Musa tinggalkan waktu yang sekejap saja, tak lama. Tinggalkan tempoh yang begitu pendek. Tapi bila turun ke bawah, turun daripada Bukit Tur Sina, agak mengejutkan Nabi Musa alaihissalam, sebab sebelum itu Nabi Musa tinggalkan adik lelakinya bernama Harun untuk menjadi pembimbing, murabbi, mursyid pada kaum-kaumnya. Nabi Harun bukan sebarang manusia, seorang rasul. Seorang yang dilantik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, adik kepada Nabi Musa alaihissalam. Adik Nabi Musa sendiri menjadi pembimbing ketika itu, Nabi dan Rasul. Tetapi kaum Nabi Musa ingkar arahan sehingga mencari patung lembu yang dibuat oleh Samiri sebab nampak pelik. Manusia ni nampak benda pelik dan mula risau ataupun dah mula takjub, benda pelik. Kan? Sedangkan Allah Ta'ala, aku boleh menciptakan lebih pelik daripada benda pelik-pelik yang lain. Idza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Apabila aku nakkan sesuatu, aku tak perlu bersusah payah. Aku hanya berkata dan berfirman kun. Jadi fayakunlah dia. Maka ia terus jadi. Kita lihat bagaimana Nabi Adam AS diciptakan oleh Allah Ta'ala dengan tanah. Bagaimana makhluk Allah Ta'ala diciptakan daripada tanah oleh Allah SWT. Dengan mudah. Allah ciptakan malaikat daripada cahaya. Mudah, cahaya boleh bentuk seperti makhluk yang tak makan, tak minum. Kan ajaib. Allah ciptakan makhluk yang dibuat daripada cahaya. Dan makhluk ini pula tak makan, tak minum, tak tidur, dan segalanya tak. Kalau sujud selama-lamanya, kalau ibadah selama-lamanya, ikut arahan irahan selama-lamanya, tidak mau ingkar arahan. Cahaya. Allah ciptakan makhluk daripada api. Yang ini pula lain pula, penuh dengan kesesatan, penuh dengan kedurjanaan. Allah ciptakan makhluk daripada tanah dengan berbagai bentuk. Ada yang bentuk berkaki, ada yang tidak dan sebagainya, sehinggalah diciptakan manusia pula juga daripada tanah. Diberikan akal fikiran, diberikan hawa nafsu, bertemu akal dan fikiran. Siapa lebih kuat, ia akan menang. Maka untuk menstabilkan akal dan nafsu, Allah datangkan syariat. Untuk betulkan, untuk mengimbangkan pertimbangan. Kadang-kadang akal tidak boleh berfungsi dengan betul, tidak boleh berkeputusan dengan betul. Maka syariat nak membimbingnya. Bukan semua perkara boleh ditentukan oleh akal. Ada ketikanya akal tidak boleh sampai tahap yang sebenar. Maka syariat membetulkan keadaan. Jadi, kita lihat Allah menyebut ghairil maghdubi alaihim. Kan jadi orang yang aku murka. Minta doa kepada Allah SWT. Kita minta selalu satu hari berapa kali dalam solat kita. Kalau solat isyak sekali solat, ada 4 kali kita minta benda yang berulang-ulang. Benda yang berulang-ulang kita minta. Sebab Allah nak dengar suara kita. Keluarkan suara kamu. Aku nak dengar suara kamu. Mintalah kepada aku. Mintalah segala. Aku pemberi. Ar-Razzaq. Al-Wahhab, pemberi, maha bijaksana. Jadi, antara golongan-golongan yang kita nak, contoh teladan yang sampai kita di kalangan orang yang Allah murkai,
Kita lihat bagaimana sebuah hadis Nabi SAW bila mana diceritakan tentang seorang lelaki bertemu dengan Ali bin Abi Thalib. Lelaki ini sahabat Nabi juga. Kata, wahai Ali, adakah suatu pesan yang Nabi sampai kepada kamu? Lalu Ali kata, tidak ada pesan yang khusus untuk aku. Tetapi aku teringat ada satu nasihat, ada satu peringatan daripada Rasulullah SAW. Dan ini termaktub dalam sebuah hadis riwayat Muslim. Rasul pesan, jangan sampai kamu menjadi 4 golongan tersebut. 4 golongan yang Allah laknat. Maknanya Allah tak nak, Allah tak suka. Yang pertama, siapa dia? Ya Allah laknat. Golongan yang mencaci, menghina, meredik ibu bapa dia sendiri. Kutuk mak bapak sendiri. Hina mak bapak sendiri. Itu antara Allah laknat. Allah, Nabi dah terang-terang cerita dah. Sejak Nabi Muhammad SAW dah cerita dah tentang perkara-perkara tersebut. Suatu kita beruntung sebab nasihat telah pun ada. Kita cuma mengikut sahaja. Nasihat telah pun disampaikan. Itulah mudah bagi kita untuk mengikut skrip-skrip yang telah dijelaskan oleh Nabi SAW. Jadi Allah dah beritahu kepada Rasulullah, sampai pada umat kamu, wahai Muhammad, golongan yang aku laknat, golongan yang termasuk di kalangan ghairil maghdubi alaihim, golongan yang dimurkai oleh Allah SWT. Satu ialah orang yang mengherdik, orang yang menginyaya atau orang yang mengutuk mak bapak. Ini satu kelaknat dari Allah Ta'ala. Kita boleh share atau boleh berkongsi dengan kawan-kawan mengutuk mak bapak ni. Sedangkan kehidupan dia lahir dengan kasih sayang ibu bapa. Sehingga ada seorang jumpa Nabi SAW, antaranya iaitu Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi, dia bertawaf, dia pikul ma'rif. 7 pusingan dia pikul. Dengan mak yang salah uzur. Lalu ditanya, ya Rasulullah, adakah dengan aku memikul, mak aku mengelilingi Baitullah ni telah selesai tanggungjawab? Rasul kata tak. Tak ada dah. Walau sebesar zarah belum sampai tahap tu pun. Apa yang telah kamu lakukan, wahai Salman? Masih banyak lagi. Tak sampai tahap tu. Besar ganjaran yang telah Allah berikan pada ibu bapa kamu. Jadi, sebab tu kita lihat bagaimana hadis Nabi SAW yang selalu bercerita tentang ketaatan birri walidain. Allah sebut dalam Quran pun sama, birri walidain. Allah sebut, berbuat baktilah kepada ibu bapa kamu. Ibu bapa, kan? Allah suruh begitu. Rasul menyampaikan. Maknanya orang yang mudah-mudah untuk mengutuk atau melaknat atau mencerca atau apa saja pada ibu bapanya, maka Nabi kata itu golongan yang telah pun Allah laknat. Tak payah diisiarkan. Tak payah ada surat pengisiaran pun. Tak payah ada cerita siapa pun. Kau telah isiarkan laknat oleh Allah. Tak payah. Kami dah cerita dah. Siapa saya keluar daripada mulut kamu, perkataan mak bapak kamu tak elok, mak bapak saya begini. Benda yang buruk. Maka terus terang kata tu laknat oleh Allah SWT. Yang kedua, golongan yang kedua yang Nabi kata laknat oleh Allah SWT ialah golongan yang buat sembelihan tapi bukan Allah Ta'ala. Allah benarkan makan makanan. Allah benarkan makanan menyembelih binatang. Ada binatang yang haram, ada binatang yang halal. Allah bagi 2 perkara. Al-haramul bayyin wal halalul bayyin. Yang haram tu jelas, yang halal pun jelas. Tapi ada manusia seronok untuk cari makanan yang haram. Allah kata melalui Rasulullah SAW, sembelih binatang tu. Korbankan binatang dalam bentuk sembelihan. Islam letak dengan penuh ketertiban. Tertib. Dia tak sama dengan agama lain. Kita tak nak pertikaikan agama lain. Lakum dinukum waliyadi. Agama mereka, agama kita. Agama kita, agama kita. Kita hanya bercerita tentang agama kita. Surah Allah beritahu dalam surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Katalah pada orang kafir, aku tak sembah apa yang kamu sembah. Dan kami tidak sembah apa yang kamu sembah. Akhirnya kata lakum dinukum waliyadi. Kalau kamu percayakan agama ini, silakan. Kami pun percaya pada agama kami, maka silakan untuk diri kami. Jadi, mungkin agama lain cara makan makanan yang atau binatang sembelihan mereka ikut cara gitu. Mereka kata inilah gaya persembelihan. Tapi Islam tak terima kerana Islam mengajar kita lain.
Nabi mengajar kita lah sembelih, menumpahkan darah, mutuskan urat merih, urat alkomnya. Ada adab dan tertib, gunakan pisau yang tajam. Walaupun nampak zahir mata manusia zalim, ada cara lain ke yang lebih tak zalim? Islam ni zalim, pisau sembelih, zalim sangat. Zalim sangat. Kita nak kata zalim tak zalim, itulah kaedah yang diajar oleh Rasulullah kepada kita. Yang dapat menghuraikan lebih jelas, kita tanya pakar perubatan, tanya pakar veteriner dan sebagainya. Kenapa begitu? Mereka ada jawapan. Ahli sains telah membuktikan bahawa cara yang terbaik untuk membantu binatang ini mati dalam bentuk yang hormat adalah cara sembelihan. Kenapa 2 urat mesti diputus? Ada ulama kata 4 urat yang mesti diputuskan. Tujuannya ialah untuk memutuskan signal. Bila signal ini telah diputus, maknanya signal kesakit tidak akan sampai. Yang ini dia nak katakan tentang itu. Jadi Nabi kata orang yang makan binatang ataupun orang yang menggunakan binatang, menyembelih binatang tapi tak guna nama Allah Ta'ala, guna nama lain, agak pelik. Kita kan sembelihkan Allah Ta'ala, tetapi ada orang tak begitu, tak guna apa-apa pun. Kita dengar macam-macam cerita tentang sembelihan-sembelihan yang tidak sah. Kita hanya pembeli saja, ada orang membeli tapi hirau tentang sembelihan. Saya pernah buat kursus sembelihan, ada orang menentang, kata buat kursus payah, buat apa kursus sembelihan? Apa susah sangat Ustaz buat kursus sembelihan Ustaz? Dia tak tahu buat kursus sembelihan. Kan dah siap dah, ayam dah ada dah. Dah ada sembelih, dah dibuang bulu, dah siap apa semua sekali. Tak payah suruh sembelih, dah ready, memang dah sembelih pun. Ini ilmu. Ini kita nak cerita tentang ilmu. Memang betul orang yang ada ilmu, bila dia beli binatang atau beli ayam yang telah disembelih, dia tengok beli ayam pun dia tahu. Ada urat yang tak putus. Tapi bagi orang yang tak ada ilmu, dia makan je. Jadi dah daging. Bila makan makanan yang tidak halal, dia dah daging. Kesan dia pada tubuh badan. Ini bukan cerita hal zat. Sains perubatan atau pembagian kedokteran menceritakan makanan yang baik menghasilkan zat, protein dan sebagainya. Ini bukan cerita pasal zat. Allah kata halalan thayyibah. Makanlah benda yang halal dan baik. Halal nombor 1. Halal dan thayyibah. Halal dan baik. Ambil yang baik tapi tak halal kita kesampingkan. Setiap yang halal mesti baik. Setiap yang baik belum tentu halal. Memang banyak benda. Bila kita tanya benda-benda yang teruk yang Allah haramkan, bukan tak ada kebaikan. Ada babi. Ada kebaikan dia. Arak, ada kebaikan dia. Tapi Allah sebut dalam Quran berkaitan babi dan arak banyak buruknya daripada baik. Itu sebab Allah halang. Ada orang sembelih yang tak sebut nama Allah Ta'ala. Ada ke? Ada. Macam mana ada? Sebab kita tak tahu orang tu sembelih tak sembelih. Kadang-kadang menggunakan renjatan elektrik. Makan ramai, berpuluh-puluh ribu orang makan, mungkin dah berjuta orang makan. Akhirnya ada video viral kan, dapat pendedahan. Oh, baru dah dapat tahu. Selama ni kita makan ayam yang tak ada sembelih. Atau ayam sembelih tidak ikut syariat Islam. Yang tak sebut nama Allah Ta'ala. Macam mana tu itu badan? Dia dah ada daging. 40 hari berada dalam tubuh badan kita. Satu hadis Nabi menyatakan bahawa makanan yang haram masuk 40 hari dalam tubuh badan kita. Bertahan 40 hari dan doa tidak akan Allah terima. Doa tergantung. Tergantung. Sebab tu kita disuruh oleh Nabi SAW untuk kerapkan berbekam. Setiap 40 hari berbekam. Bayar 40 hari berbekam. Nabi kata keluarkan darah yang kotor yang tak hasil pada tubuh badan yang benda-benda yang tak elok. Jadi nak ceritakan di sini bagaimana ada orang yang tak ambil kisah pun hal makan. Sama sumber mana tak ambil kisah. Yang penting tawakal pun tak ambil kisah sangat. Kalau dia tak sembelih, dia berdosakan kita. Memang betul. Dia dah lama berdosa pun. Tapi kita ni pula, dosa kita lah sebab kita tak ada ilmu. Sedangkan ayat yang pertama Allah turunkan ialah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Malah nak baca ke kita ni? Malah nak baca, tak apa. Dengarlah pula. Kalau malah nak baca, dengar. Kalau malah nak dengar pula, berkawan dengan orang yang ada ilmu. Ni berkawan dengan ada ilmu pun tahu. Berkawan yang ada ilmu pun tahu tentang pula orang yang ada ilmu. Kemudian tak nak berkawan, nak hindarkan diri pula.
Jadi ilmu ini tidak boleh lari pada kita, kena ada. Sebab Allah bagi ilmu. Allah ni alim, kamar mengetahui. Dan Allah turunkan ayat pertama ialah ayat ilmu. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajar manusia yang dulunya manusia tak tahu. Mana Allah suruh kita belajar? Belajarlah apa saja ilmu yang memberi kita manfaat. Ilmu tentang pengurusan jenazah. Penting sangat ke? Alah, tak payah pengurusan jenazah lah, sampai kita upah kat orang lah, senang. Betul, upah lah kat orang. Tapi ini ilmu. Ilmu fardu kifayah. Dia boleh ilmu fardu ain sama tak ilmu tahap fardu kifayah. Pengurusan jenazah ini ilmu fardu kifayah. Mana fardu kifayah? Maknanya seorang tahu semua tak buat, yang lain menanggung dosa. Kita jangan selalu bergantung. Mungkin sekarang kita boleh bergantung sebab ramai ada pakej-pakej tertentu. Ya, ada pakej. Bila sebut pakej saja, maknanya dia berunsur apa? Berunsur perniagaan. Bila berunsur perniagaan, apa berlaku? Berlakulah perlombaan. Bila berlaku perlombaan, ada apa berlaku? Ada yang jujur, ada yang menipu. Bila menipu pun sampai tahap menipu mengurus jenazah, akhirnya apa berlaku pada jenazah tersebut? Jumpa Allah dan kalau tidak sempurna. Bukan kita ambil kisah, orang tak tahu, tak berurus, bagi kita bayar dia 1,000, bayar 1,000. Kita tak tahu orang yang buat tu macam mana. Betul tak betul dimandikan? Betul tak betul disolatkan? Saya pernah tegur dari tuan-tuan depan mata saya kan, urusan jenazah. Jenazah yang sampai pada hospital, duduk di hospital, nak kena pakai pampers. Pampers pun tak buka. Orang lelaki dewasa berpampers sampai menguruskan jenazah. Nak mandikan pampers pun tak buka. Pampers pun nak dikapankan. Saya tegur. Tak betul ni. Sebab pampers. Kena buka pampers tu. Ni dah balut kain nanti. Dah kata buka balik. Tak betul. Saya tolong uruskan jenazah ni. Saya uruskan. Mandikan dia. Buatkan kapan dengan solatkan. Sebab benda tak betul depan mata. Ini depan mata. Bagaimana kalau yang kita tak nampak, dah ramai dah jenazah, dah banyak jenazah yang dalam ke kubur, yang masuk kubur. Benda yang kadang-kadang ada yang tak betul. Ini tubuh badan. Makanan yang tak elok akhirnya membantu kepada benda yang tak elok. Makanan yang tidak halal, makanan yang tidak sempurna halalnya akhirnya sampai dalam tubuh badan, merangsang nafsu, merangsang anggota menjadi lemah, malas, nak buat ibadah. Baca Quran pun malas. Allah kata, Nabi kata walau ayat. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah Al-Quran yang mudah untuk kamu. Allah tak kata khatam satu malam, tak ada. Allah tak kata khatam semalam. Allah tak menyusahkan kita lah. Al-Quran Allah turunkan 23 tahun. Allah tak susahkan Rasulullah, takkan Allah nak susahkan kita pula. Allah kata baca Quran tu. Mukjizat yang tinggal pada kamu, yang masih tinggal. Sekiranya mukjizat ni tak ada, maka tanda-tanda kiamat sudah besar. Sedangkan mukjizat ada. Masih ada lagi. Kita boleh katakan jauh lagi ke kiamat. Maknanya masih ada. Hargailah benda yang masih ada. Jangan menyesal benda dah tak ada. Jadi, kita lihat, Nabi kata, melalui Ali bin Abi Talib, Allah laknat yang nombor 2 ialah yang makan sembelihan yang tidak menyebut nama Allah. Yang menyembelih pun tak sebut Allah, yang makan pun tak tahu cerita, makan. Ini bahaya. Sehingga jadikan tubuh badan, jadikan darah daging, akhirnya lari susah. Pertama susah, sifat malas, tinggal. Perkara yang pertama sekali manusia tinggalkan ialah Quran. Yang kedua adalah solat. Bila Quran dah tinggal, solat dah tinggal, itu maknanya ke arah kehancuran. Sebab solat ditinggalkan. Orang yang selagi mana ada akal pun tak wajib tinggalkan solat. Wajib beribadah, wajib bersolat. Apa dah lagi tak ni? Dalam keadaan sempurna akal. Ni kalau dah tak ada pun, tak ada buat, mana teruklah dalam keadaan teruk. Yang ketiga, yang Nabi kata ialah laknat, Allah dah confirm laknat bagi orang ni ialah orang yang mempercayai pencuri dan pendusta. Perompak. Percaya ni. Orang yang melindungi perompak dan pencuri. Sokong pencuri rompak dan mencuri. Dah terang-terang nyata dah memang pencuri ni. Kita cover dia. Tak ada. Dia masih okey lagi. Memang dah confirm terang-terang mencuri. Tak tahu.
Masih okey, mana pula ni kita tak boleh tuduh-tuduh sebarang. Dah confirm. Tak boleh tuduh-tuduh sebarang ni. Dah confirm nak tuduh mana? Dan termasuk dalam hadis Nabi, iaitu hadis yang berkaitan ketiga ialah yang Allah laknat, golongan yang Allah laknat ialah golongan yang menyokong, mempercayai orang yang membantu pencuri-pencuri, pengumpat-pengumpat, penipu-penipu ini, sedangkan telah nyata kezaliman, telah nyata kerosakan, telah nyata kesalahan yang dia buat. Ini memang itulah lumrah kehidupan hari ini pun begitu. Cash is king. Duit ni raja sekarang. Dah confirm salah, bayar, selesai. Ni kehidupan sekarang. Maknanya siapa yang ada duit, dia berkuasa. Orang yang baik ada. Tetapi ada ketiga kurang keberanian, yang ada ketiganya dia buat tapi dia dinyaya. Lepas tu Nabi SAW sebut man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang nampak kemungkaran? Siapa yang nampak? Bukan kita nampak kemungkaran kita beritahu, aku nampak, kau tolong ubah. Dia yang nampak dia suruh kita ubah. Aku tahu ni, kau nampak tadi. Kalau orang kata kau nampak apa? Aku tak nampak, aku dengar dia cakap. Lah dia pun nampak, dia tak kata apa. Sebab tu Nabi SAW man ra'a minkum munkaran. Siapa yang nampak kemungkaran. Bukan siapa yang dengar kemungkaran. Siapa yang nampak kemungkaran. Man ra'a minkum munkaran. Fal yughayyiru biyadihi. Maka wajiblah yang mengubah dengan tangannya. Dengan kuasa yang dia ada. Dengan apa keupayaan yang dia ada. Wa man lam yastati'. Yalah. Ada yang tak mampu kan. Sebab kemampuan manusia ni berbeza-beza. Ada yang boleh bercakap, ada yang boleh menulis, ada yang boleh berpidato, ada yang boleh macam-macam, ada yang boleh berlawak dan sebagainya. Ada yang bercakap, ada yang mengajar, berceramah sambil menyanyi, kelebihan masing-masing. Ada yang mengajar atau berceramah, sehingga ada lawak jenakit, itu kelebihan masing-masing. Ada yang mengajar straight saja, penonton pun tidur, itu kelebihan juga sebab boleh menidurkan penonton. Tidur kan satu nikmat. Bukan semua boleh tidur kawan. Bukan semua boleh tidur kawan. Dan bukan semua orang boleh tidur. Ada orang penyakit yang tak tidur. Penyakit tak boleh tidur. Memang hilang. Siang tidur, malam jaga. Dia terbalik. Alam dia terbalik. Waktu malam, dia tak tidur. Waktu siang, dia tidur. Pelik. Manusia pelik bila lawan lumrah, pelik. Nabi kata, orang yang laknat oleh Allah Ta'ala, yang termasuk di kalangan ghairil maghdubi alaihim, orang yang menyembunyikan benda yang telah nyata salah. Sembunyi, cover up. Cuba cover, cuba sembunyikan, cuba halang, cuba jangan bagi orang tahu, cuba kontrol keadaan. Benda yang dah nyata salah. Sedangkan Nabi kata, ini Allah laknat ni. Allah laknat. Tapi dalam perbicaraan terpulang. Ya, kalau kata mahkamah tak putus, ya terpulang pada mahkamah. Jadi mana berlaku zaman Umar bin Al-Khattab. Bagaimana Umar Al-Khattab nak membuktikan seorang rakyat dia minum arak. Nampak tuyung hayang macam mana Umar ni. Tak ada bukti ni. Akhirnya masa tu dia khalifah. Dia cuba skodeng rumah orang ni. Cari lubang-lubang yang boleh nampak. Untuk melihat man ra'a minkum munkaran. Cuma lihat kemungkaran. Bila dia skodeng lubang rumah orang, nampak orang tu minum arak dalam rumah dia. Akhirnya tangkap. Nak dibicarakan. Dia lah khalifah, dia lah hakim, dia lah pendakwa. Mana boleh? Dia lah pendakwa, dia lah hakim. Tak boleh. Manusia tidak boleh jadi orang yang sama dalam satu masa. Ali tegur, Umar, kamu salah. Ya Amirul Mukminin. Kamu datang kat dia, kamu sebagai pendakwa. Kalau kamu jadi hakim, kamu jadi hakim. Kamu tak boleh jadi pendakwa. Kamu tidak boleh berperanan begitu. Di mana letaknya keadilan kalau kamu buat begitu? Akhirnya Umar kata, okey Ali, kau jadi hakim. Aku jadi pendakwa. Ali jadi hakim, sahabat Nabi. Umar pun sahabat Nabi. Dua-dua sahabat Nabi telah pun dijamin oleh Allah Ta'ala untuk masuk syurga. Dua-dua ahli syurga. Bukan biasa-biasa. Dua-dua ahli syurga. Tapi walaupun dua-dua ahli syurga, dua-dua ada sifat tegur menegur.
ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kebaikan disuruh, halak kemungkaran dia. Ali halang. Salah tu. Oh, War pula kata, okey Ali memang salah, tak apalah. Aku jadi pendakwa. Kau je hakim. Lalu berlakulah pendakwaan. Ali cakap satu saja. Wahai Umar, ketika kamu menangkap dia, macam mana kamu menangkap dia? Umar kata, aku nampak. Macam mana kamu nampak? Aku teliti, aku teropong, aku skor dia dalam lubang, satu dinding rumah dia ada lubang, aku perhati. Dan dia memang minum arak. Kesah dia minum arak sebab aku nampak. Ali kata, wahai Umar, memang aku sebagai hakim, aku akui memang dia minum arak. Dia satu salah. Tapi kamu sudah buat dua kesalahan. Yang pertama, kamu mengendak orang. Satu kesalahan. Yang kedua, Umar, tak ada saksi. Mengendak. Orang tu satu salah, Umar ada dua kesalahan. Akhirnya macam mana? Gugur kes. Dan sifat gugur kes tersebut sehinggalah kini insaf. Keinsafan. Ya Allah akan selamatkan. Baik. Umar Ali bin Abi Talib kata, yang keempat, yang terakhir. Orang yang Allah laknat ialah orang yang mengubah saiz padan tanah dia. Atau mengambil tanah orang, hak orang tanpa hak. Oh, zaman dulu tuan-tuan, saya dimaklumkan berzaman dulu sama bapak-bapak saya, mungkin bapak tuan-tuan perempuan yang susi dengan saya. Ada orang jenis macam itu, suka ubah batu sepadan. Nak bagi luas tanah sepadan dia, tanah dia, pagi-pagi pergi keluar menuri, pagi-pagi gelap-gelap gelita keluar menuri, cari tanah sepadan orang buat batu. Dulu kan ada batu tanah sepadan, ubah, cabut, pindahkan ke depan lagi. Pindah. Orang tak tahu, mana lah orang fikir hari-hari orang tu nak menuri ke nak ubah batu sepadan. Dia minat untuk ubah batu sepadan sebab dia nakkan tanah tu. Bila dapat tanah tu dia tambah lagi sepokok, kita tanam. Dah orang yang pemilik rumah tanah sebenarnya, kenapa rumah aku tanah makin kecil. Tengok begitu, lain. Dah berlaku pergaduhan. Orang ni kata memang sah, saya punya tanah, tengok tanah saya ni, tengok batu sepadan, memang kawasan saya. Orang ni pula tak, dulu di sana, kenapa dah sini? Dia ubah tanah. Dia suka ubah sepadan tanah orang. Sebab nak bagi tanah dia besar. Nabi kata laknat. Di akhirat nanti Allah akan kalungkan badan dia dengan 7 lapis bumi. Kalungkan kat leher. Kau nakkan tu tanah ya? Nah, 7 lapis bumi aku bagi. Allah azab. Tuan-tuan, ada orang minat begitu. Ada orang pula mungkin ada kuasa, gunakan kuasa untuk ambil tanah orang. Jual tanah orang. Tuan rumah tak tahu, tiba-tiba tengok tanah tu dah bertukar nama orang. Sebab dia tak tahu. Mungkin dalam tabligh kampung, arwah bapak dia pun dah lama meninggal. Akhirnya masing-masing dah ada kehidupan sendiri. Balik-balik tengok, ni tanah bapak kita sebenarnya ni dulu. Tiba-tiba ada orang buat rumah besar. Kenapa buat rumah besar ni? Kita ada geran. Dia kata, saya pun ada geran. Kalau ada geran dah berubah nama dah. Ubah nama, penipuan kan. Ada sindiket yang nak ubah nama orang, tanah orang. Jadi ini satu penipuan, ini satu benda yang Allah laknat. Orang yang buat kerja ni dia tak rasa apa keuntungan, dia rasa seronok sebab dapat duit. Soalan saya mungkin soalan kita semua, berkat ke duit tu? Dan duit tu pula digunakan untuk apa? Akhirnya dia akan jadi batu-batu dan neraka penuh dalam perut kita nanti. Kat dunia kita tak rasa apa ni, sebab kita orang Islam kan. Bila sebut orang Islam, kita takut ada pembalasan. Bimbang pembalasan tak tergambar mata kita ni. Kat dunia kita nampak pembalasan ni, kita boleh rasa bertahan ni. Bolehlah, abang. Tapi kat akhirat ni berapa puluh kali ganda kita tahu. Allah ganda. Sebab manusia yang beramal orang Islam ni, Allah berikan umat Rasul, Allah berikan keringanan banyak dalam bentuk pengampunan. Sakit, redha dan sabar, Allah ampun. Jangan potong-potong bawang, terkena pisau.
Ya Allah, luka ya Allah. Allah tahan. Allah ampunkan dosa. Kadang-kadang tergigit lidah tengah makan. Allah. Kadang-kadang orang tergigit lidah. Celaka orang mencadak. Oh, luka darah lidah pun. Setan tu. Merapu mulut. Merapu. Lidah kita punya, gigi pun kita punya. Kita tak boleh kontrol gigi kita. Gigi yang berada sepanjang hidup kita, kita tak boleh kontrol macam mana gigi itu boleh gigit lidah kita sendiri. Sepatutnya tak. Sebab dia ikut arahan kita. Tapi semuanya tidak. Gigi ni ikut arahan Allah Ta'ala. Lidah ikut arahan Allah Ta'ala. Dia kan ikut arahan kita. Kalau ikut arahan kita, tak mungkin lidah digigit oleh gigi. Sedangkan lidah lagi tergigit. Nabi dah kata dah. Ini bukan ada Nabi, ini Nabi kata. Sedangkan lidah lagi tergigit. Maknanya lidah dengan gigi memang rapat. Rapat mungkin dia gigit. Dia tahu Allah ampunkan dosa lagi. Sepit pintu. Allah nak ampunkan dosa dengan sakit sepit pintu. Ya Allah. Nasib baik ya Allah. Alhamdulillah. Kalau kat neraka ni, ya Allah, na'udzubillah teruk daripada ni. Bukan sepit pintu, sepit apa tak boleh. Allah ganti yang lebih baik. Sikit demi sikit. Orang Islam yang beriman, orang yang Allah sayang, umat Rasulullah, di dunia Allah berikan kesakitan dalam bentuk berbeza-beza kesakitan. Kadang-kadang luka, kadang sakit, kadang sengal, kadang-kadang kebas, kadang macam-macam. Kadang-kadang tergantuk, kadang-kadang tercalar, kadang-kadang apa. Untuk Allah kuang dosa. Masuk dalam kubur, Allah kuangkan lagi dengan bentuk siksaan bagi yang diseksa lah, na'udzubillah. Kita tak minta begitu, janganlah. Tapi hakikatnya memang ada. Allah kuang lagi. Di padang mahsyar, Allah bagi lagi penderitaan untuk kuang lagi. Sebab supaya manusia tinggal sikit saja tinggal. Kalau dia hukum ke neraka, tinggal sikit lagi. Untuk Allah bawa ke syurga. Tapi laluan kita nak kan kalau boleh laluan yang terus, yang ke jannah. Yang sangat singgah, yang transit, jangan berangan-angan. Jangan berangan-angan untuk merasa sikit. Tak apalah sikit pun dah masuk neraka sikit pun saya boleh tahan. Jangan berangan. Jangan berangan tuan-tuan. Kita duduk dalam kereta, enjin buka, aircon rosak macam mana? Mesin panas. Tahan tak? Tahan ke tidak ni? Jangan buka, turun kau tingkap, biar tutup tingkap, tengah-tengah panas, enjin tutup ke hanya hidup ke terpulang, aircon rosak macam mana? Ya Allah, mengelupuh. Panasnya, itu baru dalam kereta. Belum dalam kubur. Dalam kereta pun nampak kiri kanan, nampaklah cermin orang datang lintas. Luarlah sikit kereta tu, bolehlah kubur macam-macam. Tempit. Kita tuan-tuan. Ini sebab jangan sampai kita dimurkai oleh Allah Ta'ala. Sebab tu kita minta kepada Allah Ta'ala ghairil maghdubi alaihim. Itu sebab kita banyak kupas tentang ayat ni. Ayat Quran yang lain pun kita kupas cara lain, yang ini pun kita kupas cara ni. Ghairil maghdubi alaihim. Sebab tu kita nak tengok. Jangan baca sambil lalu dalam surah Al-Fatihah tapi kita tak faham. Bila kita faham, ya Allah, rupanya kita minta dalam perkhidmatan dia berbeza-beza. Kerana dalam solat kita masih dalam perkhidmatan. Kita tengah bekerja, kita minta dengan bos kita, bos nak pinjam kita balik. Okey. Bos, pinjam kipas ni balik rumah. Nanti saya esok je pula. Okey. Bos, ni boleh pinjam ni printer saya nak print ke rumah. Okey. Dalam perkhidmatan. Seminggu pencen. Bos, boleh saya guna kereta pejabat? Wah, apa? Pinjamlah bos. Kan saya bekas staff baru. Staff dulu. Ni dah bersara dah. Dan luar daripada perkhidmatan tak ada apa lain yang boleh pinjam. Dalam perkhidmatan minta pergi. Dan luar perkhidmatan tak boleh. Nak minta apa? Bolehlah kalau dia ihsan. Nak pinjam dewan anak nak kahwin. Apa dia? Ni bekas staff kita dulu. Bekas staff. Tapi prioriti keutamaan yang masih berkhidmat. Yang staff masih berkhidmat. Yang itu kalau ada kekosongan. Jadi dalam solat begitu juga. Kita masih lagi dalam perkhidmatan ibadah Allah Ta'ala. Minta. Apa yang kita minta? Al-Fatihah lah permintaan kita. Surah-surah lain bukan permintaan, bacaan. Tapi Al-Fatihah kita minta. Kita minta ghairil maghdubi alaihim ya Allah. Jangan kau masuk golongan yang keempat-empat ya Allah. Jangan jadikan aku golongan yang empat-empat ya Allah. Jangan ya Allah.
Ada lagi yang hadis Nabi cerita tentang orang yang dilaknat oleh Allah Ta'ala. Siapa? Isteri yang tak mentaati suami. Isteri yang tidak mentaati suami. Dia taat pada mak bapak tapi tak taat pada suami. Dia kata sudah cukup untuk taat pada mak bapak. Dia kata dia sudah cukup taat pada Allah Ta'ala. Suami biasa-biasa. Itu apa tak lagi kalau suami yang pakai rendah. Suami yang pakai tinggi pun kadang tak hormat juga. Kita lihat bagaimana, inilah Allah laknat isteri-isteri seperti ini. Syurga isteri berada di bawah penguasaan suami. Bukan sebut bawah tapak kaki, tak perlu. Berada di bawah ketaatan. Nak ati Allah wa ati Rasul wa ulul amri minkum. Naklah kamu taat Allah, taat Rasul dan taat pemimpin kamu. Pemimpin dalam rumah tangga ialah suami. Yang taat depan bos di tempat kerja, tapi di rumah tak nak taat suami. Bos sama bila jadi taat ke dia? Bos suruh datang malam? Tak. Bos balik lewat? Lewat. Bos buat apa? Buat. Bos bancuh kopi? Bancuh. Bos buat apa? Bancuh. Buat bos suruh. Tapi bila suami suruh, bos ni ya. Semua menolak. Sedangkan kuasa di suami lebih besar daripada kuasa bos. Tak kerja bos tak apa, suami tanggung. Itu pun kalau ikut taat pada bos, masa kerja, lepas kerja, dah veteran, dah besar, tak apa. Suami sampai mati. Sampai ke kubur, sampai ke akhirat. Mana isteri yang tidak mentaati suami, laknat Allah kepada dia. Ghairil maghdubi alaihim. Termasuk golongan Allah murka dalam surah Al-Fatihah. Yang kita baca saja surah Al-Fatihah tapi tak faham. Tentang itu Allah sebut tentang suami. Anak begitu juga. Anak, seorang lelaki jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, antara ibu dan bapaku yang mana yang paling aku perlu utamakan? Rasulullah kata ibu kamu. Datang sekali lagi, ya Rasulullah, antara ibu dan bapaku yang mana paling perlu aku utamakan? Ibu kamu. Datang kali ketiga, ya Rasulullah, antara ibu dan bapakku yang mana paling utama, yang perlu aku utamakan? Ibu kamu. Selepas itu baru bapak kamu. Memang Nabi kata begitu. Jangan jadikan hadis ini sebagai cek kosong. Tengok. Dalam hadis pun Nabi dah cerita dah. Mak lebih berkuasa daripada bapak kau. 3 kali Nabi sebut tentang mak. Ayah kau sekali ya. Jadi segala arahan mesti datang kepada mak. Kena datang kepada ayah kau. Mak paling berkuasa sebab ayah dah kata dah. Nabi dah kata dah. 3 kali, ibu sekali untuk bapak kau. Tapi kita lupa ke? Dengan 3 kali arahan, boleh dibatalkan sekali saja. Besar lagi kuasa suami. Memang anak wajib mentaati ibu. Tapi ibu kena wajib mentaati suami. Kalau ibu kata okey, bapa suami kata tak okey lah. Sebab tu 3 kali lawan 1. Maknanya dengan 1 peluru boleh kalahkan 3. Tapi dengan 3 tak boleh kalahkan yang 1. Betul. Itulah maksud hadis Nabi. Jangan seleweng dengan hadis Rasulullah. Rasulullah nak cerita tentang keutamaan. Kalau antara kamu bertembung kedua-dua kepentingan. Kalau bertembung dua-dua kepentingan. Anak ada 1 hadiah, tapi 1 je. Mana nak bagi ni? Bapa pun ada, mak pun ada. Nabi bagi jalan penyelesaian. Utamakan ibu kamu. Bapa pun tak bagi kisah lah. Seorang bapa, suami pada seorang isteri, tak ambil kisah pun. Kalau bagi bagi mak kau lah. Bertolak ansur. Itu sifat suami. Itulah Nabi kata dahulukan kalau bertemu 2 kepentingan. Ada 2, nak bapa dengan mak mana lebih utama? Utamakan. Tapi kalau kedua-duanya ada, mak saya ada hadiah dulu ni. Mak ada, ayah ada. Nabi kata mak saja. Dulu bagi mak. Salah tu. Itu salah. Jangan menyeleweng dengan hadis Nabi. Lepas tu Nabi yang sebut itu betul. Kamu perlu utamakan ibu kamu sebab dia melahirkan kamu, dia menderita untuk kamu dan sebagainya, dia kasih sayang lebih pada kamu. Tetapi ibu wajib mentaati suami pula. 3 kali ibu membalai apa sekali saja. Ibu kata okey, keluar. Bapa kata no. Ya. Mak kata okey. Aku kata no. Kan kata utamakan betul. Utamakan mak kamu, tapi mak kamu kena utamakan aku sebab aku suami dia. Itu je jalan penyelesaian. Dah ada kaedah seperti itu. Jadi itu semua yang kita nak sentuh ialah ghairil maghdubi alaihim.
Apa dia ghairil maghdubi alaihim? Kita tak nak, ya Allah, tak nak, ya Allah. Tak nak jadikan aku orang yang kau laknat, tak nak jadikan aku orang yang kau marah, ya Allah. Apa yang kita nak? Kita nak jadi manusia yang Allah sayang. Kita nak balik pada asal. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Kita nak Allah sayang. Kita nak, ya Allah murka. Jadi cukup sekadar itulah tuan-tuan, puan-puan, para penonton yang minta Allah SWT. Mudah-mudahan kita memahami tentang surah Al-Fatihah pada ayat yang tadi. InsyaAllah di kesempatan kita akan ulas lagi tentang ayat tersebut supaya kita benar-benar khadam, benar-benar faham tentang apa maksud di sebalik ghairil maghdubi alaihim. Itu belum sampai waladdallin. Nanti kita akan sentuh waladdallin, ghairil maghdubi alaihim. Tahap yang pertama berat ni, iaitu tak nak jadi orang yang Allah murka, tak nak jadi orang yang Allah laknat. Apa ciri-cirinya, apa siapa orangnya, kita huraikan satu-satu. Bila kita dapat huraian tersebut, kita boleh hindarkan diri. Jangan hindarkan, jangan capai, jangan termasuk dalam grup ni. Jadi sekarang tu, mudah-mudahan kita ambil iktibar dan ada kesempatan insya-Allah kita bertemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.